Weh, hang nampak Leman tak? Tadi dia ada duduk lalu kat depan ni. Pergi mana tak tahu. Dia nak gerek tau. Ha, betul? Gerek dia warna apa? Dia nak gerek warna apa tak tahu. Dia rembat gerek aku Ui, hang tak baik tuduh-tuduh. Kau dia pinjam je hang punya kot. Tak tahu. Hang makan lagi? Makan dah? Makan apa? Makan apa? Tak tahu. Aha! Semua unit standby kita dah dapat tangkap makhluk S2/3. Aduh, macam mana saya boleh kantoi pula ni? Dah semua benda kau tak tahu? Aku selalu cerita yang aku ni pindah pergi duduk Terengganu. Lepas tu bila dah besar belajar kat Sarawak. Tapi aku tak pernah cerita lagi pasal negeri tempat aku lahir. Negeri pengeluar beras. Negeri Kedah, bahang! Tapi ada sebab sebenarnya kenapa aku tak pernah cerita pasal negeri kelahiran aku ni. Sebab aku duduk kat Kedah ni tak lama. Dari lahir sampai darjah 1. 7 tahun je. Wan, lama lah tu 7 tahun. Takkan tak banyak pengalaman 7 tahun. Memang. Kau nak aku cerita apa? Pengalaman aku duduk dalam incubator. Walaupun 7 tahun aku duduk Kedah, tapi aku punya kesedaran diri tu start masa aku 5 tahun. So aku tak ingat sangat apa yang jadi sebelum aku umur 5 tahun tu. Masuk je umur 5 tahun, kesedaran aku tu macam tiba-tiba muncul. Aku macam, wow. Nak tantrum lah. So masa aku darjah 1 dulu, aku ni agak suka complicatedkan benda yang simple. Macam ada satu petang ni, mak aku ambil aku lewat sikit lah. Masa tu tinggal dalam 4 ke 5 orang macam tu lah kat sekolah aku. So aku pun tunggulah mak aku kat sekitar kawasan sekolah aku tu. And then datang seorang mak orang ni, tengah cari anak dia. And then mak orang tu pun tanya aku macam ni, hang kenal tak anak makcik? Nama dia sekian-sekian. Tak kenal lah makcik. Sekian, terima kasih. Lepas tu makcik tu pun sambunglah borak. Sampai ke satu tahap ni makcik tu tanya macam ni, oh, kira tak ramai dah lah. Tinggal 4-5 orang aku tu lah. Masa tu otak aku ingat 4-5 orang tu aku kena tambah tau. So 4 tambah 5 sama dengan 9. Aku kira budak yang ada kat situ. Lepas tu aku pergi argue dengan makcik tu. Tak makcik, kat sini ada 5 orang. Betul lah makcik abang, 4-5 orang. Lepas tu aku garuk kepala, kebingungan. And then nasib baik anak dia datang, and makcik tu pun belah. Bila besar ni baru aku terfikir balik betapa complicatednya otak aku masa tu. Mungkin masa tu aku baru belajar tambah tolak. So macam excited nak tunjuk dekat makcik tu skill matematik aku. Masa aku 6 tahun ke darjah 1 dulu, aku ada seorang kawan ni, boleh dikatakan best friend aku jugalah. Sebab almost setiap petang kita orang lepak main sama-sama. Rasanya tak pernah miss. Aku pun tak ingat sangat apa yang kita orang buat kalau kita orang lepak. Tapi ada satu hari ni yang aku paling ingat. Hari di mana aku tiba-tiba bergaduh besar dengan dia. Cerita dia macam ni. Satu hari ni kita orang main lawan-lawan lah. Alah, biasalah budak lelaki banyak terpengaruh dengan cerita Jackie Chan. So nak dijadikan cerita, aku tersalah tumbuk dia betul-betul. Lepas tu start daripada situ, dia balas bukan aku pun balas balik, jadilah gaduh. Tapi paling aku tak sangka kan, masa kita orang bergaduh tu, aku ni, maklumlah banyak tengok WWE. So dalam WWE ni ada satu gerakan ni nama dia spear. Simple je gerakan dia. Kau just attack perut opponent kau pakai bahu sampai dia jatuh. Simple. So masa aku lawan dengan member aku tu, aku tak sengaja terspear member aku tu kena pagar rumah dia, sampai roboh pagar rumah dia tu. So aku rasa macam strong teruk lah masa tu. Rasa macam baru darjah 1, belum darjah 2 lagi. Tapi sebenarnya memang pagar tu dah nak roboh dah pun. Dan akhirnya lepas kita orang gaduh teruk tu, kita orang dileraikan oleh mak kawan aku tu. Dan kawan aku tu pun menangis. Aku rasa aku tak menangis kot sebab aku rasa macam strong tu. Rasa macam dah boleh spear mak dia. Tapi pula kan yang peliknya, esok tu kita orang main macam biasa je. Tak ada nak minta maaf ke apa. Masing-masing dah lupa dah peristiwa tu. Kan aku cakap, jap, aku patah dengan muzik ni. Rasa nak minum kalsium jap. Favorite aku yang ni, Calcium Cultured Mid Drink. Baik untuk pengharaman. Alright, kita sambung cerita. Kan aku cakap almost setiap hari aku ni lepak dengan member aku ni. Ada satu hari ni aku pergi rumah member aku tu, tapi mak dia cakap dia tak ada. Tak tahulah kan kalau mak dia tipu aku saja, tak nak bagi member aku tu keluar sebab panas lagi masa tu kan. So aku pun on the way lah balik ke rumah. Tapi masa aku tengah lintas jalan tu kan, masa tu aku tak tengok kiri dengan kanan tau. Tiba-tiba ada satu motor ni dipandu oleh 2 adik-beradik. Diorang rempuh aku sampai aku tergolek ke atas jalan. Dan diorang pula terjatuh dari motor dan menangis-nangis. Kali ni aku pun menangis sekali sebab 2 beradik tu duk marah-marah aku. Dia main lintas aja jalan. Woi budak, hang tunggu sekali, aku bantai hang. So lepas tu ada jiran aku dukung aku balik ke rumah aku, ke pangkuan mak aku. Nak dijadikan cerita, selang beberapa bulan macam tu lepas aku habis lepak dengan member aku tu, aku nak cross jalan lagi sekali. Dan lagi sekali ada motor lalu, lepas tu langgar aku dari tepi. Tapi kali ni dia sempat break walaupun terlambat. So badan aku jadi macam
Melekat dekat motor. Tapi masa ni aku tak nangis. Sebab akak tu sempat break kan. Lagipun akak tu cute. Dah lah comel, dia cakap elok-elok je dengan aku. Macam, Weh, hang okey tak? Sakit tak? aku macam, Saya ni bawa umur kak. Tak boleh try? tak ada. Aku senyap je, tak kata apa-apa pun sebab aku malu masa tu. Pasal aku belah macam tu je. Dia pun belah macam tu. Aku rasa kan depan rumah member aku ni memang kawasan orang kemalangan lah. Better lepas ni letak signboard, hati-hati, one melintas. Cerita aku kali ni banyak betul mengimbau zaman masa aku kecil-kecil dulu. Kali ni kita makan pula Kasim yogurt ni. Yum. Sedap. Macam dulu-dulu. Dulu masa kecil kan, selalu gak lah makan Kasim yogurt ni. Tapi bila dah besar ni, curi-curi makan yang anak saudara punya je. By the way, kita sambung cerita lagi. So, lepas aku dikabarkan yang mak aku nak pindah duduk Terengganu, aku jadi macam berat lah nak tinggal Kedah, negeri kelahiran aku tu. Tapi sebenarnya, lagi berat nak berpisah dengan kawan-kawan aku. Dan aku takkan pernah lupa dalam bayan terakhir member aku tu. Dan kadang aku terfikir, macam mana dia lalui hari-hari dia lepas aku tak ada kat situ. Sebab perasaan ditinggalkan ni tak sama dengan meninggalkan. Macam member aku ni, dia sentiasa akan lalu depan rumah yang aku pernah duduk kat situ. Dan setiap kali dia lalu, mesti dia akan teringat yang aku pernah duduk kat rumah tu. Aku pula, pengalaman baru, tempat tinggal baru, kawan baru. Tak ada benda yang buatkan aku teringat dekat dia. So senanglah terubat rindu tu. Tapi lepas aku pindah, kita orang dah terputus kontak dah. Tapi beberapa tahun lepas, kita orang follow each other kat Instagram. Dia sekarang dah jadi askar lah Mat. Tapi aku tak tegur dia lah. Aku tengok dari jauh je lah. Nak tegur pun rasa macam awkward dah. Hello guys. Kau ingat tak aku cakap yang aku akan ada dekat PBA KL tahun ni? So, tarikh sebenar PBA KL adalah dari 29 hari bulan 5 sampai 7 hari bulan 6. So, mungkin korang tertanya-tanya, apa merchandise utama yang akan ada kat PBA KL nanti? First kali, harap-haraplah korang doa-doakan Komik Sekolah Komedi Volume 2. Yang ni memang aku kena cakap. So, that bila aku cakap, aku akan usahakan juga untuk siap. Yang kedua, Family Card Game. Okay guys, cara main card game ni sama macam kau main game bluffing. Tapi aku dengan animator lain upgrade game bluffing tu jadi another level. Level macam mana? Next video aku akan terang korang. Dan last sekali, Plushies Dakwan. Yang ni mungkin ada yang datang event dah tengok dah design dia. Yang belum tengok, nanti next video aku akan reveal, okay? So itulah 3 merchandise terbesar yang akan ada kat BBAKL nanti. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal merch aku ni, korang kena tunggu next video dan kena tengok sampai hujung video untuk aku update pasal ni. Jumpa korang kat sana nanti. Okay, bye.